Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nik Nur Hidayah binti Muhammad yang bernomometri A194129. Dalam kursus pembangunan mapan dalam Islam, saya telah memilih Kota Baru sebagai tempat untuk saya membuat projek akhir. Jadi apakah itu pembangunan mapan? Pembangunan mapan dalam Islam merujuk kepada usaha membangunkan kehidupan manusia tanpa merosakkan alam, menzalimi masyarakat dan mengabaikan nilai keimanan. Dari segi asas pembangunan mapan dalam Islam pula, asas pembangunan mapan dalam Islam berpaksikan tauhid, amanah dan konsep khalifah di mana manusia bertanggungjawab memelihara bumi sebagai ciptaan Allah. Pada slide yang pertama ini akan menerangkan tentang wawasan 2055 di mana persekitaran tempat kerja yang mendapat keberkatan dan rahmat Allah, persekitaran tempat kediaman yang aman, damai dan bertaraf dunia, pusat perniagaan patuh syariah yang bertaraf antarabangsa, tadbir urus yang jelas, adil dan memudahkan rakyat. Seterusnya, pembangunan mapan lestari Kota Baru terbahagi kepada 3, iaitu sosial, alam sekitar dan ekonomi. Bagi sosial, pertama hubungan dengan pencipta, sedekah, anak yatim, membantu orang miskin, persaudaraan dan ta'awun, menunaikan hajat, masjid, madrasah dan sekolah, keadilan, kebebasan, peraturan dan undang-undang. Untuk alam sekitar pula, hubungan dengan pencipta, memelihara bumi, kesederhanaan, tiada pembaziran, menjaga flora dan fauna, bercucuk tanam. Dan untuk ekonomi pula, hubungan dengan pencipta, zakat, wakaf, tiada rasuah, derma atau infak atau hadiah, tiada riba, kejujuran, tijarah dan governance. Seterusnya, Bandar Masjid Center Kota Baru, di mana carangan membangunkan semula pusat bandar di sekitar Masjid Jami' Muhammadi sebagai pusat kerohanian, sosial, ekonomi dan pendidikan utama. Seterusnya, pembangunan hijau jangka pendek iaitu dalam masa 5 tahun. Penjimatan tenaga dan tenaga boleh baru iaitu solar. Pemasangan panel solar di sekolah, masjid dan bangunan awam. Lampu jalan solar sepanjang jalan utama Kota Baru, program sokongan pemasangan PV di rumah kediaman. Kemudian, kita semula dan pengurusan sisa jangka pendek dalam masa 5 tahun, iaitu dengan menyediakan stesen kita semula pintar setiap 3 km, program komuniti Kota Baru tanpa sampah, dan sistem pemilahan sisa di rumah. Seterusnya, memelihara alam sekitar jangka panjang iaitu dalam tempoh 30 tahun dengan membuat pemulihan Sungai Kelantan sebagai zon ekopelancongan, hutan bandar atau urban forest di Lembah Sireh, jalan hijau Green Corridor dari Pantai Cahaya Bulan ke Wakaf CE. Kemudian pertanian moden di Kota Baru iaitu vertical farming dalam bangunan, rumah hijau automatik, food security untuk penduduk bandar. Seterusnya, kebajikan sosial jangka pendek dalam tempoh 5 tahun iaitu dengan membina rumah anak yatim moden, rumah transit untuk fakir miskin dan dapur rakyat yang berasaskan wakaf. Kemudian, Kota Baru sebagai bandar ilmu dengan membangunkan pusat pembelajaran komuniti di setiap mukim, masjid sebagai pusat ilmu dan pusat STEM, dan Learning City Kota Baru. Kemudian, institusi wakaf jangka panjang dalam tempoh 30 tahun dengan
membangunkan Hospital Wakaf Kota Baru, Universiti Wakaf dan Pusat Kemahiran Wakaf untuk belia B40. Seterusnya, Bandar Usahawan Muda Jangka Pendek, di mana inkubator usahawan belia muslih boleh dibangunkan, Pusat Startup Digital Islam dan Zon Perniagaan Tanpa Riba. Bandar Infak dan Wakaf pula menjadikan ekonomi Islam sebagai teras, pasar infak harian atau mingguan, sistem wakaf makan dan pakaian. Seterusnya, memperkasakan IKS Kelantan, iaitu dengan memperbanyakkan lagi batik, songket, makanan tradisional dan mengadakan e-dagang dan pemasaran global serta standard halal dan thayyiban. Seterusnya, potensi sumber alam dalam masa 30 tahun jangka panjang, iaitu dengan pertanian pesisir, marina ekopelancongan dan eksploitasi lestari bambu, herba dan kelapa. Kemudian ekonomi digital di Kota Baru, iaitu dengan mengadakan e-dagang dan fintech patuh syariah, digital Islamic wallet dan blockchain wakaf dan zakat. Kemudian pembangunan bandar pintar dan hijau, iaitu dengan mencipta CCTV pintar, mewujudkan bas elektrik dan aplikasi data sebenar. Seterusnya, tanggungjawab sebagai khalifah, iaitu dengan menjadi rahmat kepada semua dan melestarikan bumi serta memakmurkan kota dengan nilai Islam. Seterusnya, reka bentuk bandar Kota Baru masa depan, yang mana ia penuh dengan seni bina Islam yang moden, bangunan yang rendah karbon dan laluan hijau dan taman awam. Peta cadangan pembangunan, di mana zon hijau Kota Baru, kawasan pertanian moden, bandar usahawan, institusi wakaf serta laluan tren dan bas elektrik. Dan seterusnya, gambaran masa depan untuk Kota Baru, iaitu dengan adanya bandar yang makmur, masyarakat yang berilmu dan mempunyai ekonomi yang patuh syariah. Seterusnya, impak pembangunan Kota Baru, di mana ianya terbahagi kepada 3 aspek, iaitu dari segi aspek sosial, alam sekitar dan juga ekonomi. Dari segi aspek sosial, pertama, kehidupan rakyat lebih baik, tiada kemiskinan tegar dan keselamatan sosial lebih terjamin. Dari segi alam sekitar pula, karbon berkurang 50%, lembangan sungai Kelantan pulih dan bandar bebas plastik. Manakala dari segi aspek ekonomi, pekerjaan semakin meningkat, KDNK Kelantan bertambah dan perdagangan halal global. Seterusnya, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi, iaitu kekangan dana, perubahan iklim, birokrasi dan kesediaan rakyat. Jadi, untuk kesimpulannya, dengan pelan pembangunan mapan yang berasaskan Islam, Kota Baru berpotensi menjadi bandar contoh Nusantara menjelang 2055, iaitu hijau, makmur, berkat dan sejahtera. Sekian, terima kasih.